Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Ya. Jadi tajuk saya hari ini adalah Bersatu, UMNO dan Maharaja Kubu Kosong. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai. Sertai Telegram saya ya, jangan lupa pergi ke Telegram, cari Regi Jesse Rita Udin. Sertai saluran itu ada banyak perkara baru yang saya akan kongsikan. Kalau di Facebook tekan butang subscribe atau follow, kalau di YouTube join atau member. Jadi apa maksud saya ya, Bersatu, UMNO dan Maharaja Kubu Kosong. Jadi ada beberapa petanda baru daripada yang telah saya jelaskan dan seperti mana anda tahu juga, yang menunjukkan PAS Bersatu ni retak tunggu nak belah. Yang terbaru, Bersatu sebelum ni pada ketika pada nak berdepan PRK Air Kuning, menyuarakan keterbukaan untuk kerjasama dengan UMNO. Agak pelik ya. Dalam satu nafas, dalam PRK tersebut, kalau kita lihat perikatan, dia menyelar UMNO sebab kerjasama dengan DAP. Dia kata AMDAP dan sebagainya. Tapi dalam nafas yang berbeza, terbuka kerjasama dengan UMNO. Dan semua yang menyelar UMNO kerjasama dengan DAP ni pernah kerjasama dengan DAP. Dan pada masa mereka kerjasama dengan DAP, kononnya DAP ni dah berubah. Bersatu memang terang-terang beritahu, DAP sudah berubah, dia bukan macam dulu lagi. Dulu ya. Dan malah orang yang beritahu itu pada masa itu ialah pengerusi Bersatu, iaitu Tun Mahathir. Sekarang bukan lagi lah. Kemudian sebelum itu PAS bekerjasama dengan DAP. Pada masa PAS bekerjasama dengan DAP, kalau awak dengar cakap Hadi pasal DAP ni, kau akan rasa pelik. Dia memang kira awak kalau tak undi DAP ni, awak bermasalah. Ya. So hipokrisi dalam semua parti ni adalah memang nyata. Kepentingan politik mengatasi apa jua yang dilaung-laungkanlah agama, bangsa dan negara. So itu jelas. Ya. So berbalik kepada Bersatu baru ni, Bersatu pada PRK Air Kuning kata dia terbuka kerjasama dengan UMNO. Tapi Zahid takkan kerjasama dengan Bersatu. Sebabnya saya dah jelaskan dalam live yang lain, saya akan ulang di hujung live ini. Jadi anda tunggu. Saya tak nak alih dari perhatian daripada apa yang saya nak sebut dulu. So Bersatu kata nak kerjasama dengan UMNO. Kemudian hari ini atau semalam, PAS kata, ataupun seorang pemimpin PAS kata, seperti mana dipetik oleh Malaysia Kini, kalau Bersatu nak kerjasama dengan UMNO, PAS juga tak ada halangan kerjasama dengan UMNO. Dan kenyataan pemimpin PAS ini keluar sehari selepas seorang veteran UMNO mendakwa, dan saya dedah bahawa saya pun ada dengar cerita seumpama ini untuk sekian lama, iaitu PAS ingin masuk kerajaan dan wakil PAS sudah adakan pertemuan dengan pihak Perdana Menteri. Setakat ni tidak disangkal atau dinafi oleh PAS, malah tiba-tiba pemimpin PAS keluar kenyataan PAS sedia kerjasama dengan UMNO. Itu pun lepas Bersatu keluar kenyataan itu. Jadi awak lihat, Bersatu dengan PAS ni, dia seolah-olah berkomunikasi dengan media bukan sesama sendiri. Macam ada masalah komunikasi. So ada petanda baru. Seolah-olah ada masalah. Sama juga di Air Kuning, seorang dari Bersatu kata beri bayangan tak ada manifesto. Naib Presiden PAS pula sebelum itu kata ada manifesto. Ya. So anyway, ini kita cerita bab-bab kerjasama dengan UMNO. So Bersatu ni dalam pada sebelum ni dia kata sanggup kerjasama dengan UMNO, dan orang yang memberitahu benda tu ialah Hamzah Zainuddin. Jadi Hamzah ni memang cakap dia semua betul. Cara dia bawa ni semua betul. Semalam pula Muhyiddin Yassin keluar kenyataan selepas UMNO
sindir bersatu ya. Bersatu patut bubar kan. So dia jawab bersatu tak patut bubar. UMNO yang patut bubar masuk bersatu. Okey. Saya nak jelaskan kepada Muhyiddin dan kepada tokoh analisa yang mendengar saya. Biar saya dendangkan beberapa fakta. Mengapa Muhyiddin adalah Presiden Maharaja Kubu Kosong. Dia sindir sekalipun, dia tak layak keluar kenyataan itu. Sebabnya, pada PRU 15 yang mana kononnya memang ada gelombang hijau biru yang besar yang telah memberi perikatan 74 kerusi. Bersatu tidak menang dari sudut jumlah undi ya. Peratus undi yang Bersatu pegang lebih rendah dari UMNO. Malah PAS yang menang jumlah kerusi terbesar iaitu 44 ke 40 berapa kerusi, jauh lebih dari DAP, pun peratus undi yang dia dapat tidak setinggi UMNO. UMNO mendapat peratus undi terbanyak di negara ini daripada semua parti lain yang bertanding. Dan lebih tinggi dari PAS, walaupun PAS paling banyak kerusi, dia menang lebih banyak undi dari PAS. Dia menang lebih banyak undi daripada Bersatu, daripada DAP, daripada PKR. Semua kalah dengan UMNO. UMNO dapat 14.1 lebih peratus undi. Jadi bagaimana parti yang dapat peratus undi yang paling banyak, dia duduk di bawah PAS, di bawah Bersatu dari sudut jumlah kerusi. Okey, PAS dia memang jumlah kerusi dia tertinggi di negara ni, diikuti dengan DAP, PKR. Tapi UMNO lebih rendah dari Bersatu. Bersatu dapat 31 kerusi. UMNO dapat 26 kerusi. Maknanya UMNO kurang 5 kerusi berbanding Bersatu. Tetapi UMNO dapat jumlah undi terbanyak daripada semua parti, termasuk parti PAS. Jadi bagaimana parti yang dapat peratus undi yang paling banyak, dia duduk bawah tangga ke-4 ke-5 di bawah Bersatu. Bersatu dapat 31 kerusi, UMNO dapat 26 kerusi, 5 kurang dari Bersatu. Jawabnya dua ya. Pertama, undi UMNO berselerak, tersebar di seluruh negara, undi Melayu. Sebab pada PRU 15 UMNO tak dapat undi Cina. Tak ada siapa yang dapat undi Cina melainkan PH. Manakala itu, undi PAS bertumpu di beberapa negeri. Memanglah dia dapat sana sini kerusi sana sini, tapi kebanyakannya walaupun di peringkat parlimen bertumpu di sekitar Pantai Timur, negeri-negeri yang seperti Kedah, Terengganu, Kelantan, Perlis, ya, dan sedikit di tempat lain yang majoriti tinggi Melayu. Bertumpu. Maknanya PAS ni dia hanya boleh target di mana Melayu dia luar biasa tinggi. Lebih 60%. Dia ada chance. Kalau lebih 70% dia ada chance pada PRU 15. So bertumpu. Dan dia tak dapat undi Cina. Bersatu pula, dia dapat 31 kerusi bukan atas kekuatan dia sendiri. Bersatu pada masa itu ada dana dan presiden parti itu ada mereka duduk dalam kerajaan lah, ada kekuatan jentera, tapi mereka tak ada akar umbi. Mereka bergantung kepada akar umbi PAS. Mereka bergantung kepada jentera PAS. Jadi kekuatan Bersatu lebih kepada PAS. Malah beberapa kerusi Bersatu daripada 31 kerusi itu, Bersatu menang atas kekuatan PAS sebab kerusi itu di Kelantan dan Terengganu, calon Bersatu guna tiket PAS. Dia bukan guna tiket perikatan, dia guna tiket PAS. Sebab di Kelantan, Terengganu mereka bertanding di bawah bendera PAS. Jadi kalau kamu tolak itu, sebenarnya kat situ juga Bersatu sudah lebih kurang sama macam UMNO. Tambah pula lepas PRU 15 ada
beberapa MP berpaling tadah, 6 MP. Jadi 6 MP berpaling tadah. Daripada 31 kerusi, tolak 6, maknanya secara efektif, Bersatu sudah jatuh dari sudut perolehan kerusi di bawah UMNO. Ya. Dan Bersatu juga sokongan dia bertumpu di negeri-negeri tertentu, di kawasan tertentu, khususnya kawasan PAS. Jadi secara keseluruhan, Bersatu tidak bersatu dan wakil-wakil rakyat dia tidak setia. Mengapa saya kata Bersatu tidak bersatu? Daripada baki 25 MP, majoriti berpihak kepada Hamzah Zainuddin. Dia nak Hamzah Zainuddin jadi ketua. Minoriti, dia berpihak kepada Muhyiddin. Jadi dah berpecah, Bersatu sendiri dah pecah daripada 25 MP yang baki. Dan kemudian, tak setia. Wakil rakyat dia ada ramai yang tak sedia, jadi reputasi Bersatu dah dicemari. So Bersatu tidak begitu kuat. Now, berbalik kepada UMNO, undi Melayu dia berselerak. Bersatu bertumpu di kawasan tertentu, khususnya kawasan-kawasan pro-PAS, dan begitu juga PAS, dan dia tak ada undi Cina. UMNO dapat jumlah undi tertinggi dalam negara dan undi Melayu dia berselerak. Kalau PRU 16, mana-mana kerusi ada 10 hingga 15% Cina sekalipun, di dalam kerusi-kerusi itu, Bersatu akan hangus jika dia lawan UMNO. Jadi Bersatu akan hilang banyak kerusi. Begitu juga PAS, jika tempat itu ada 10 hingga 15% Cina, dan UMNO akan rampas banyak kerusi. Maknanya UMNO akan menunjukkan peningkatan mendadak. So ini fakta. These are facts. Ini data. Sebab undi UMNO berselerak. Jadi dia dah ada undi Melayu dalam jumlah tertentu. Kalau ada 10 hingga 15% Cina di mana-mana kerusi itu, UMNO akan rampas. Dari Bersatu, dari PAS. Jadi, retorika Muhyiddin, ya, UMNO patut bubar, kalau secara sindir sekalipun, ianya adalah retorika Maharaja Kubu Kosong. Di depan, apa yang akan berlaku adalah jelas. Ya, melainkan tiba-tiba pengundi tradisi UMNO meminggirkan UMNO. Masa air kuning, bila saya kata air kuning ni, dari awal, dan saya satu-satunya orang, dari awal saya kata, Perikatan akan kalah, UMNO akan tunjukkan peningkatan. Orang kata no. Ya, UMNO letak ustaz sebab dia takut hilang undi Melayu. Saya kata no. UMNO letak ustaz sebab Perikatan letak ustaz, tapi bukan sebab UMNO takut hilang sokongan dia. Sebaliknya, dia tahu dia dah, yang dah melekat dengan dia tu dah kira maksimal, tak akan pergi ke mana-mana. Sebab yang melekat dengan dia sekarang, dia melekat dengan dia dalam keadaan dulu dia pemarah. Zahid pecat dia ni, Zahid pecat dia tu. Tetapi disebabkan sayang UMNO, mereka lekat dengan UMNO. Dalam keadaan marah, mereka tak mahu Zahid, mereka nak Najib, lepas tu mereka marah tidak diperjuangkan Najib apa semua, tapi mereka melekat ke UMNO. Ya? Dan beransur, ya? So itu dah memang penyokong tegar. So Zahid tahu mereka takkan pergi ke mana-mana, dan beransur-ansur mereka dah mula sokong Zahid. Sebab Zahid bawa UMNO naik atas. Dan Zahid tak ada kes sekarang ni. Ya, dilepas daripada kes. So mereka dah mula yakin. So mereka ni takkan pergi ke mana. Apa yang Zahid hendak bila letak ustaz ialah dia tahu daripada keputusan mahkota, Nenggiri, ya, sudah bermula situasi di mana pengundi muda Melayu dari Perikatan dah mula muak dan duduk atas pagar. Dan mereka berpotensi sokong UMNO. Dan sudah ada tanda-tanda mereka sokong UMNO. Jadi, itulah sebabnya diletakkan ustaz. Saya menyangkal seorang penganalisa yang berkata UMNO nak elak hilang pengundi dia. Saya kata tak. Sebaliknya, dia nak pastikan kalau Perikatan letak ustaz,
UMNO letak ustaz dan kata, tengok kami pun ada ustaz, apa bezanya, awak boleh main sini. Dan memang ada pengaliran sedikit undi Melayu kepada UMNO sehingga perikatan hilang hampir semua PDM. Ya, dari hijau bertukar biru. Ini fakta. These are facts. Dan kalau awak rujuk media sosial, gambaran diberi ni perikatan nak menang besar ni. Gelombang Melayu dah gila. Sebenarnya 2-3 pilihan raya menunjukkan gelombang tu dah tak marak lagi, malah dah susut. So ini akan berlarutan sampai PRU 16. UMNO sudah ada fixed deposit dia dari kalangan penyokong Melayu. Ini perikatan perlu faham. Jadi perikatan tak boleh naik atas. Dia tak boleh korek lagi tabung Melayu Pakatan Harapan. Kat situ pun dah maksima melekat. Dan Pakatan dia bukannya dia bergantung kepada undi Melayu, dia bergantung pada undi Cina. UMNO dah melekat dah. Perikatan dia ada hala tuju sahaja yang dia boleh ambil. Kekalkan Melayu yang sedia ada dan dapatkan pengundi Cina. Kalau tidak, dia hancur. Mengapa dia hancur? Sekali UMNO dapat undi Cina, itu akan menjamin, bukannya meningkatkan kemungkinan, menjamin perikatan hancur. Dan UMNO sudah dapat undi Cina. Jadi maknanya ia menjamin pada PRU 16 perikatan akan mula hancur. Maknanya susut teruk lah. So, sekarang kita lihat balik analisa saya tadi. Majoriti pungutan undi terbesar pada PRU 15 adalah UMNO. Tapi berselerak. So, mana-mana kerusi itu, kalau sekarang pada PRU 16 dia dapat 10 hingga 15, kalau kerusi itu ada 10 hingga 15% pengundi Cina sekalipun, walaupun mungkin ramai boykot, tapi kalau 30 hingga 40% daripada Cina turun mengundi, mereka akan undi calon UMNO, bersatu, gone. Pada kerusi itu jika PAS, gone. Gua Musang akan pi. Banyak kerusi Persatu akan pi. Dalam situasi itu, dan reputasi Bersatu yang dah teruk, nama dah busuk, ramai MP berpaling tadah. Dan Bersatu sekarang pergeseran dengan PAS cukup hebat. Tak boleh nak bersetuju isu siapa jadi calon PM. Dan lah. Maka Bersatu pelik bila berdiri di depan kubu dia dan berkata, UMNO yang patut bubar, masuk Bersatu. Kalau sekadar menyindir balik pun, memang jadi benda lawak. Inilah kata-kata seorang maharaja kubu kosong yang tak sedar diri. Awak kena berterus terang dengan penyokong. Awak kena bermuzakarah di kalangan sesama sendiri dan berdepan realiti yang saya cerita ni, dan lakar hala tuju ke hadapan, kerana setakat yang saya lihat, landasan awak menuju ke gaung. Ini hakikat. Kalau saya Anwar Ibrahim, dan nampaknya dalam politik ni, Anwar ni dah bijak melakar hala tuju dia. Zahid jauh lebih bijak berbanding dengan pemimpin-pemimpin perikatan. These are realities you have to face. Saya akan adakan PRU tahun ni. So, jangan beri harapan palsu seperti mana awak beri harapan palsu kepada penyokong pada air kuning. Berdepan realiti. Realitinya, your future is very, very tanda soal besar. Ya? Dan kalau penonton tak percaya, okey, awak kena pandai berfikir, jangan jadi pentaksub. Bila awak taksub, awak dah tak berfikir. Perikatan selalu beri gambaran, ada gelombang besar PRU 16 nak menang besar ni. Ya? Tapi, awak baca teliti kenyataan seorang pemimpin perikatan yang berkata beberapa hari lepas, tak silap saya dari PAS, ya? Siapa? PAS ke Bersatu? Awak rujuklah Google. Dia kata
dia yakin Perikatan boleh kekal 74 kerusi. Saya beritahu awak, Perikatan tak mungkin akan kekal 74 kerusi. Dia akan jatuh banyak kerusi. Tapi dia kata dia yakin 74 kerusi. Hai? Sekarang cerita yakin nak kekal 74 kerusi. Tapi bukankah diwar-warkan kepada penyokong nak menang besar, nak meningkat, ada gelombang besar ni? Kalau ada gelombang besar, nak meningkat, ada peralihan dan sebagainya, undi Melayu kepada Perikatan, mengapa sepatutnya menang lebih dari 74? Kat situ pun awak sedar, sebenarnya Perikatan tahu gelombang ni tak akan pergi lebih daripada yang ada, yang pernah berlaku pada PRU 15. Dia tahu apa yang saya cerita selama ni benar, iaitu yang undi Melayu yang dah melekat kepada UMNO tu dah melekat dah. Jangan harap nak tarik benda tu. Yang boleh hilang undi Melayu, dan kita dah lihat dalam 2-3 PRK, adalah Perikatan. So, saya nampak mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka nak lakukan. Mereka dalam kekalutan, mereka dalam fasa bergelora, pergolakan berlaku. Dan dalam pada semua ini berlaku, mereka tidak tahu apa nak lakukan, cuma retorika yang dimainkan adalah untuk elak penyokong yang sedia ada nampak situasi sebenar, dan mereka frust, mereka tak puas hati, dan mereka tinggalkan Perikatan. Itu je. Buat masa ni, sambil mereka tengah pening kepala bagaimana nak solve benda ni, bagaimana nak menuju ke hadapan, bagaimana nak selesaikan masalah berbangkit. Kita tak mahu penyokong kita yang ada hilang, jadi kita terus ujar mereka dengan perjuangan lapuk, perjuangan buang masa, mengapi-apikan semangat keterlaluan retorika agama bangsa. Buang masa lah kira penyokong. Jadi saya nak orang buka mata dan lihat apa yang sedang berlaku. Itu sahaja. Ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.